Okey, baik. Dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk kita set up WhatsApp broadcast. So, untuk set up WhatsApp broadcast ni dia ada 3 komponen yang utama. Yang pertama adalah flow. Kita perlu set up dulu dia punya flow. So, dekat sini saya dah set up lah satu flow broadcast yang baru. Okey, ataupun anda boleh klik pada subflow dekat sini and then anda boleh bagi nama broadcast. Saya letak broadcast dulu lah sebab saya dah ada satu broadcast ni kan. So, kita klik pada create. And then, dekat sini, kita boleh sambungkan dia. Just klik je dekat bulatan dalam continue to next ni. Klik, lepas tu kita drag. Dia akan keluar satu benang. Kemudian, lepaskan. Lepas tu, kita boleh klik pada send message. Send message. Lepas tu, klik kepada others. Others dan kita ambil bahagian WhatsApp message template. Yang ini kita nak hantar menggunakan WhatsApp message template lah yang berbayar tu 38 sen ataupun 0.08 USD. Lepas kita dah klik, dia akan keluar macam ni. Kita klik pada button edit. Edit ni dia akan ada. Kita perlu select lah WhatsApp message template yang kita dah buat. Tapi sekarang kita belum buat lagi. So, kita savekan je dulu. Okay, cancelkan dulu kat sini. Dan kita biarkan. And then kemudian yang kedua yang perlu kita buat adalah kita perlu pergi ke bahagian automation. Bahagian content message template. So yang ini kita boleh create dulu template yang baru. Apa message yang kita nak hantar. Contoh kita buat follow up 1. Dan kita pilih kategori. Kalau untuk follow up ke apa semua ke memang kena pakai marketing lah. Kecuali kalau bila kita nak hantar tracking number dan sebagainya, barulah kita boleh pakai utility. Sebab kenapa kita perlu select utility? Kalau boleh pakai utility, kita pakai utility lah. Sebab utility kos dia murah. Kos dia 0.01 sen USD. Ataupun bersamaan dengan tak sampai 10 sen lah dia punya kita convert kepada RM. Tapi kalau selain daripada tu, memang kena pakai tag marketing. Dia tak akan lepas kita nak pakai tag yang lain. So nanti saya akan ceritakan dengan lebih detail apa lagi yang ada dekat dalam inilah. Cuma biasanya kebanyakannya kita akan menggunakan utility ataupun marketing saja. Okay, so language kita tukarkan kepada Malay. Kemudian header ni kalau kita nak ada header, nak bentuk teks ke ataupun image ke, kita nak masukkan ke atas dia ke pun boleh juga. So kalau kata teks, contohlah teks kat sini Seafood Chatbot. Contoh saya nak buat header untuk Seafood Chatbot. And then body, kita masukkan body dia salam, saya Kaidin dari Seafood Chatbot. Kan? Lepas tu kita boleh masukkan variable juga. Contoh macam ni, satu ni nama lah ataupun panggilan ke. Ini detail order. Contoh saya buat untuk ni lah, ini detail order awak dulu. Awak hari tu. Saya nak tunjukkan cara penggunaan variable sebenarnya. Nama 1 kita letak kat sini. 4, 2 and then apa lagi? Dan sebagainya. Nak order lagi tak? Saya tanyalah kat sini. Okay, bila kita klik, dia akan keluar kat sini. So ini adalah apa yang akan keluar kepada kita punya customer tu nanti. Satu ni dia akan berubah lah sebenarnya. So satu ni sampel kita buat lah. Nama Abu dan phone number 0123456789. So nampak tak kat sini dia berubah. Seafood Chatbot, bla 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 semua ni. Jadi ini adalah message yang akan user kita nampak. So footer ni adalah by Seafood Chatbot. Footer dia akan jadi macam ni lah, footer. And then kita juga boleh masukkan URL button. So contohlah klik sini untuk order, klik sini untuk order. So kita masukkan kita punya website seafoodchatbot.com /myceo. Contohlah. So kita boleh masuk dan bila dia klik dia akan masuk ke dalam kita punya website kita tu, ataupun kita boleh pakai reply button. Reply button ada soalan contoh macam ni, okay, and then beberapa semua ni. Lepas tu kita boleh klik pada send to review, tapi disebabkan sekarang ini kena HTTPS, okay, alright, and then send to review, submit. Tapi sebab saya punya account ni saya tak connectkan dengan WhatsApp account lah, tak connectkan dia, so dia tak boleh nak submit kan. Okay, cuma
Kalau anda dah submit, dia akan okey lah send to review. Ada masalah ke apa ke, anda nanti tengok balik apa dia punya dekat bahagian atas ni dia akan pop up apa benda. So tengok je, buat je balik mengikut apa yang dia buat. So bila kita dah buat, okay, sebagai contoh saya tunjukkan saya punya template lah, template yang dah buat. Saya dah buat dekat dalam saya punya bot saya sendiri. So nampak kat sini, saya gunakan marketing, ada utility dan sebagainya. Yang ini sampel lah sebenarnya. So contoh bila dia dah approve, okay, status dia dah approve, baru kita boleh gunakan. Kalau kita baru submit, dia akan status dia ni akan jadi pending. So bila pending, dia tak boleh nak digunakan lagi dekat dalam kita punya broadcast. Contoh kat sini saya buat broadcast. Okay, so nampak tak kat sini? Yang ini message template yang saya berikan tadi, yang kita buat tadi lah dalam tutorial tadi tu. So ni kita boleh selectkan dia. So bila kita selectkan affiliate broadcast ke apa ke, body yang kita masukkan variable tadi 1, 2 tadi tu, so kita boleh masukkan dia punya what we call here sebagai value untuk variable tu lah. So salam saya nak letak kat sini boss, so kat sini boss lah. Ataupun kalau mungkin kita nak benda tu jadi sebagai orang kata variable bergantung kepada value customer tu. Contoh kita nak nama dia, so kita boleh pakai variable username kat sini. So variable lah apa yang ada dekat dalam kita punya chatbot tu, bergantung kepada chatbot anda apa variable yang ada yang tersedia dekat dalam chatbot tu. Alright, so nampak dekat sini yang ini saya masukkan quick reply sahaja, dia tak ada button untuk ke website. Okay, tapi yang ini saya buat hanya ada quick reply punya button saja. So bila ada quick reply, dia akan keluar macam ni nanti button ni. So kita boleh mapkan dia kepada mana-mana tempat lah yang kita nak dan sebagainya. So itu adalah advance punya tutorial pula untuk kita mappingkan benda ni dan sebagainya lah. Alright, so bila dah ada benda ini, barulah kita boleh set upkan kita punya broadcast. Broadcast ni barulah kita boleh ambil broadcast ini, WhatsApp template. Okey, kemudian yang ini kita kita boleh add condition. Ingat tak, dalam video yang untuk kita upload database, saya ada masukkan tag nomborikan. So kita boleh broadcast pada orang yang baru kita upload saja. Kalau tak tahu, tengok balik video cara untuk upload database. Kenapa saya pakai yang ini, kan? So kalau contohlah kita boleh nak broadcast kepada sesiapa saja, bergantung kepada ni. Mungkin kita nak hantar kepada orang yang dah submit order contohnya. So kat sini kita save lah. And then apa lagi condition yang kita masukkan dan sebagainya, kita tengok je dia punya condition mana lagi yang kita nak dan kita masukkan. Depend lah pada keperluan anda macam mana. So kalau kita kosongkan, dia akan hantar kepada semua subscriber kita lah, subscriber yang ada dekat dalam kita punya database kita tu, kat dalam database bos ini. Lepas itu kita boleh pilih message to send, and then kita ambil lah subflow broadcast kita tadi, broadcast 2 ni kan. Lepas tu kita boleh pilih sama ada kita nak hantar max bot user per minute 200. Untuk 1 minit maksimum 200 saja dia bagi. And then kita nak hantar bila, kita boleh pilih schedule for later ataupun now. And then barulah kita klik pada button save. So bila klik pada button save, saya buat schedule for later sebab saya nak tunjukkan dulu. Okay, 19 save kat sini. So dia akan hantar kat sini. So nampak tak, dia akan schedule lah. Sebab saya pilih for schedule, dia akan schedule dulu, lepas tu nanti baru dia akan hantar. Kalau untuk yang dah pernah hantar, katakan saya tunjuk yang saya dah pernah buat, ni broadcast, ini yang saya pernah buat, receiver 666, send 666, fail kosong. So biasanya dia tak fail lah, tapi betul lah, tengok juga kan macam mana. Saya pun, dia tak ada report yang meyakinkan saya rasa, tapi mungkin boleh, tak ada masalah. Biasa kalau kita hantar broadcast tu memang dia akan dapat je lah, customer tu akan dapat. Jarang sangatlah customer tak dapat message kita tu, kecuali dia dah block kita dan sebagainya. Okay, so bila dah buat macam tu, settle, kita dah boleh broadcast, kita dah settle broadcast apa semua. So ada tiga tempat, iaitu flow, WhatsApp message template dan juga broadcast. 3 benda ni kita kena settlekan serentak terus, satu persatu, barulah broadcast kita itu dapat berjalan dengan baik. Alright, saya harap anda faham. Kalau tak faham boleh tanya saya. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera.